Kenapa Vietnam makan anjing? Kalau nak kupas betul-betul kenapa masyarakat Vietnam makan anjing, kita tak boleh tengok secara sempit atau hanya berdasarkan pandangan zaman sekarang. Isu ni sebenarnya berlapis-lapis, bermula dari sejarah ribuan tahun bercampur dengan pengaruh budaya luar, survival ketika zaman susah, kepercayaan tradisional dan akhirnya perubahan mindset generasi moden. Semua ni bersambung macam satu garis masa panjang yang perlahan-lahan membentuk budaya tu. Kalau kita undur jauh ke belakang, Vietnam pernah berada di bawah pengaruh kuat China selama lebih 1000 tahun. Dalam tempoh ni, bukan sekadar sistem pentadbiran yang dipengaruhi, tapi juga cara hidup, kepercayaan dan pemakanan. Dalam beberapa wilayah China lama, makan anjing bukanlah benda pelik. Ia dianggap sebagai salah satu sumber protein, sama macam makan ayam atau makan kambing, terutamanya dalam komuniti tertentu. Malah dalam perubatan tradisional, ada kepercayaan bahawa daging anjing bersifat panas yang dalam konsep yin-yang digunakan untuk seimbangkan badan, terutamanya waktu musim sejuk. Bila budaya ni meresap ke Vietnam, ia tidak diterima secara menyeluruh, tapi cukup untuk berakar dalam sesetengah komuniti, khususnya di bahagian utara Vietnam. Selain tu, kita kena faham struktur masyarakat lama Vietnam yang majoritinya agrarian. Maksudnya hidup bergantung kepada pertanian, ternakan kecil-kecilan dan sumber tempatan. Dalam keadaan macam ni, konsep haiwan peliharaan tak sama macam hari ni. Anjing memang ada peranan jaga rumah, bantu berburu, tapi dalam masa yang sama, bila keadaan mendesak, ia juga boleh jadi sumber makanan. Garisan antara pet masa tu agak kabur. Benda ni bukan unik di Vietnam je, tapi berlaku di banyak tempat dalam dunia pada zaman dulu. Masuk pula era penjajahan Perancis pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Struktur ekonomi dan sosial Vietnam berubah, tapi bukan ke arah yang lebih stabil untuk rakyat biasa. Ramai hidup dalam kemiskinan, sumber makanan tak mencukupi dan jurang antara golongan kaya dan miskin makin besar. Dalam keadaan ni, masyarakat bawahan terus bergantung pada apa je sumber makanan yang ada. Daging mahal macam lembu atau ayam bukan selalu mampu dimiliki. Jadi alternatif seperti anjing kekal relevan dalam setengah komuniti. Keadaan jadi lagi ekstrim bila masuk zaman konflik panjang, kemuncaknya dalam Perang Vietnam. Waktu ni, negara hancur dari segi ekonomi, pertanian terganggu, bekalan makanan terputus dan ramai rakyat hidup dalam keadaan survival mode. Dalam situasi macam ni, norma sosial berubah. Apa yang paling penting ialah teruskan kehidupan. Apa je yang boleh dimakan, akan makan. Jadi penggunaan anjing sebagai sumber protein bukan soal budaya semata-mata, tapi keperluan. Generasi yang hidup dalam zaman ni membawa sekali pengalaman tersebut ke dalam kehidupan selepas perang. Dan dari situlah ia mula diwarisi. Selepas perang tamat pada 1975, Vietnam tak terus jadi negara stabil serta-merta. Ekonomi mengambil masa lama untuk pulih. Hanya selepas pembaharuan ekonomi pada tahun 1986, barulah Vietnam mula bergerak ke arah pembangunan pesat. Tapi sebelum tu, selama bertahun-tahun, kehidupan rakyat masih sederhana dan terhad. Dalam tempoh ni, amalan makan anjing kekal wujud. Bukan je sebab faktor ekonomi, tapi juga kerana ia dah jadi kebiasaan budaya dalam komuniti tertentu. Dalam masa yang sama, kepercayaan tradisional turut memainkan peranan besar. Dalam budaya rakyat Vietnam, ada yang percaya makan daging anjing boleh membawa tuah atau reset nasib, terutamanya pada hujung bulan lunar. Ada juga yang anggap ia boleh buang sial atau malang. Ini menunjukkan bahawa amalan tersebut bukan sekadar soal makanan, tapi bercampur dengan kepercayaan spiritual dan adat turun-temurun. Dalam setengah keadaan, ia jadi ritual sosial. Orang berkumpul, makan bersama, seolah-olah satu bentuk tradisi komuniti. Tapi bila Vietnam mula membukakan diri kepada dunia luar dari segi ekonomi, pelancongan dan budaya, perubahan besar mula berlaku. Bandar-bandar besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City menjadi pusat perubahan mindset. Generasi muda yang terdedah kepada media global, budaya barat dan konsep haiwan sebagai peneman mula melihat anjing dengan cara yang berbeza. Bagi mereka, anjing bukan lagi makanan, tapi kawan, penjaga, malah sebahagian daripada keluarga.
Tekanan antarabangsa juga mainkan peranan. Pelancong luar yang datang ke Vietnam kadang-kadang terkejut dengan amalan ini dan organisasi hak haiwan mula bersuara. Isu ni secara perlahan-lahan menjadi topik perbincangan global. Kerajaan tempatan di beberapa bandar pula mula ambil langkah lembut. Bukan terus haramkan, tapi galakkan rakyat untuk kurangkan amalan tersebut atas sebab imej negara, kesihatan awam dan juga sensitiviti antarabangsa. Satu lagi faktor penting ialah perubahan ekonomi. Bila taraf hidup mula meningkat, orang ada lebih banyak pilihan makanan. Daging ayam, lembu dan makanan import jadi lebih mudah didapati. Jadi keperluan untuk makan anjing sebagai alternatif semakin berkurang. Dalam erti kata lain, bila survival bukan lagi isu utama, nilai moral dan emosi terhadap haiwan mula mengambil tempat. Hari ini, Vietnam berada dalam fasa peralihan budaya. Masih ada komuniti yang mengamalkan makan anjing, tapi jumlahnya semakin berkurang, terutamanya di kawasan bandar. Ia kini lebih tertumpu di kawasan tertentu dan dalam kalangan generasi lagi tua. Dalam masa yang sama, jumlah pemilik haiwan peliharaan makin meningkat dengan ketara. Klinik veterina, kedai haiwan dan komuniti pecinta haiwan semakin berkembang, sesuatu yang jarang dilihat beberapa dekad yang lalu. Kesimpulannya, amalan makan anjing kat Vietnam bukan sekadar pilihan pelik seperti yang sering disalah faham dari sudut luar. Ia adalah hasil daripada sejarah panjang, bermula dari pengaruh China, diperkuat oleh zaman kesusahan dan perang, disokong oleh kepercayaan tradisional dan kini sedang berubah akibat globalisasi dan peningkatan taraf hidup. Apa yang kita nampak hari ini hanyalah satu snapshot dalam proses perubahan yang masih berjalan. Dan kemungkinan besar dalam beberapa dekad akan datang, amalan ini akan terus berkurang bukan kerana dipaksa, tapi kerana masyarakat Vietnam sendiri yang berubah dari dalam. Jadi lepas ni, kalau korang melancong di Vietnam, tak terkejut sangatlah bila nampak orang jual anjing untuk makanan. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.